Okay, Mal dah balik semua benda. Dan sebenarnya makanan Mal, masakan Mal dah ada kat sini. Saya dah bungkus dah. Hari esok pagi saya akan panaskan dulu. Ini kita bagi Aisyah rasa. Sebab saya ada ambil sikit dia punya makanan. Tapi dah dalam berapa ketul, 2 ketul, 3 ketul, 2 ketul macam tu je. Ini kita akan ambil. Ini pagi esok kita akan bagi Aisyah rasa masakan ni. Dan saya akan macam acah-acah ini makanan saya. And then kita tengok reaction Aisyah macam mana. Okay? Hey guys, sekarang ni saya dah sampai dekat office. Dan yang paling penting sekali, masakan daripada Mal Kodok dah ada dekat sini. And then saya nak pergi beli nasi dulu. And then kita bagi Aisyah rasa. Saya tahu dia suka tak suka. Semoga dia suka lah. Sebab bukan saya masak pun. Betul, bekas partner dia yang masak. Okay, pasal aku jilat bibir ni, sebab bibir nampak kusam. Okay, kita pergi beli dulu nasi. And then kita bagi Aisyah makan. Let's go. Okay guys, sekarang ni saya ada satu masalah. Masalah yang mana saya tak ada nasi tau. Tapi ex-partner saya ada nasi. Ex-partner saya ada nasi. Una! Ya, Iskandar. Minta tolong boleh? Kanda tak pernah minta tolong Una. First time Kanda minta tolong Una dan masukkan Una dalam konten. Kanda macam tu lah. Kalau dah tak ada orang lagi sih. Bukan kalau cari Una mesti minta bantuan. Apa? Nak nasi sikit boleh? Nasi bukan nak makan, nak nasi je. Nak buat apa? Sebab Kanda pun buat konten masak ke ni? Tak ada, Kanda buat konten masak. Sekarang nak nasi sikit boleh? Nak nasi saja? Nak nasi saja. Nak buat apa? Adalah konten Kanda. Mana mengenak nasi? Mana ada mengkhianat nasi? Ni rezeki kot. Kau dengan air yang duk masuknya. Akulah. Ngado lah nak ambil nasi orang. Mau orang. Ngado. Janganlah sikit sangat. Nak buat apa? Nak main je kan? Bukan nak main-main, nak makan betul lah. Nak makan nasi saja. Bukan makan nasi. Aku. Apa dia? Ikan basah. Kau kenapa pergi aku gelak-gelak? Ikan apa ni? Kena rasuk tu kan? Oh, yang aku peliknya. Ini boy. Okay, yang aku pelik aku tahu yang aku pelik apa? Aku buat magic. Yang FYP dia. Aku buat magic tu bukan FYP dia. Aku buat magic. Yang magic dia FYP. Magic aku tak FYP pun. Aku Mana tahu dah lah. mana ada orang tahu, ada orang segelintir tak tahu. Tapi magic dia kat FYP pelik aku. Pada trik tu aku dah baca trik tu. Magic apa? Adalah tanya nama betul dia. Tanya nama tiba-tiba kad tu keluar. Hebat. Dah nasi aku banyak sikit. Kalahkan magic Kanda lah ni. Tak boleh lagi. Magic aku hebat lagi. Konten Kanda FYP dia. Tak, kau magic tu FYP. FYP dia lah kan? Aku lagi. FYP aku Tak lagi. nak kalah. Betul. Tak nak kalah. Okay, terima kasih Una. Ya, sama-sama. Okay, jom kita bagi masakan ni dekat. Nak masak lah. Bagi orang makan. Aku. Okay, kau bawa dulu masakan aku sedap tak sedap dulu. Jangan kau tunggu je. Tapi Kanda memang Apa dia? saya Apa dia? sanggup aku. Apa dia? Tapi Kanda? nak suruh bawa masakan. Ni beli ni bukan dalam tempat. Beli kepala otak kau bodoh. Boleh string ni. Kau sabar, itu nasi. Lepas tu minta nasi orang ni. Tak cukup. Apa Kanda masak? Kau bawa Tu sikit lah. Kanda masak. Kau bawa sikit. Kalau sedap, itu sedap. Yang apa ayam Ayam sambal Bali. Aku waktu kat Bali tu aku fikir perempuan Bali aku tu bagi nama ayam sambal Bali. Ayam sambal Bali. Tak. Kenapa ya? Okay. Saya cakap makan. Okay, bau buka lah tu. Jangan semua aku nak tara dah. Dia bau macam Ayam merah. Dah dapat macam ni. Ayam merah sikit kan. Dah dapat macam ni. Selalu aku masak cakap hang. Okay, nanti Kanda masak untuk ex Kanda, okay? Kona bagi partner Kanda dulu rasa, okay? Okay, boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi bau sedap. Ada. Macam Kanda mana masak? Aku memang ada masak. Dia pernah buat konten masak tu ayam sambal kicap. Ayam kicap sedap gila. Sedap bau tu kan. Ada lagi sedap. Bau ada tempat lain lagi sedap bau. Kalau nak Kira. Itu tak sedap ni. apa? Kaki. Bau syurga kan dek. Now, nasi kita dah ada. Now kita nak bagi Aisyah makan. Tak aci. Asal? Tak dapat aku. Kau jangan meminta sangat benda-benda macam ni. Okay? Tak sabar nak bagi Aisyah makan. Kenapa Aisyah dapat? Let's Aku gila. Sofi tak pernah dapat. Oh, Tak aci.
Tiba-tiba Aisyah yang dapat Dia dapat dah muka berapa dah. Lantak lah. Yang penting new lagi better. Aisyah. Ada mana? Oh, dah. Dahulu. Aisyah mana Aisyah? Aku ingat kau kat dalam. Rupanya kau kat sini. Itu kakak kau. Siapa sayang-sayang ni? Hormat sikit boleh tak? Hormat sikit. Jaga sikit air muka aku. Sofi, aslah kanda masak. Tapi yang ni untuk... Saya lah cok. kau. Aku masak tau. Ini kau bau dulu. Sini kau bau dulu. Tapi yang ni untuk Aisyah. Halal lah, takkan aku masak panggang. Kenapa untuk Aisyah je? Kanda balas. Asal memerlukan. Okey. Okey. Sepinggir dia ambil dekat nasi unang. Tak ada tu. Okey, jap. Weh, ni lauk unang kan? Bau otak kau lah. Aku kan macam sambal juga dia. ada pi sikit lah. Sambal apa? Oh, dia sedap kan? Ayam masak Bali. Ayam sambal Bali. Ya. Ni nasi unang, pinggan unang. Ya, memanglah pinggan una, tapi ni aku masak nasi tadi. Una tadi. Unang bawa sambal juga betul. Kina, stop it. Stop. Aisyah duduk. Kanda nak bagi Aisyah rasa masakan Kanda. Tapi mana kursi? Ya, Aisyah masak semua kita orang boleh makan. Kanda masak Aisyah dia makan. Aisyah bukan Aslah. Bukan Aisyah. Okey. Tak, ada 3 ketul. Ada 3 ketul. Bolehlah share. Buat tak? Dia sedap begitu sedap tau. Sedap tau. Serius ni Kanda masak? Nampak? Dah terbukti dah dia beli. Kalau ni Kanda masak apa je dalam ni? Kita orang tengok reaction Apa je dalam ni? Tak, sekarang ni besar dia punya kuah lagi banyak daripada dia punya isi. Betul? Aku dah masak, aku masak sikit je lah. Aku tak sangat banyak, takut tak sedap. Nah, Okey. ayam sikit. Ada asam Jawa Kanda letak, ada serai, Cuba ada daun yang ayam tu, limau, cuba yang ada ayam tu. bawang, ada lada. Kanda, Lepas tu Aisyah- ada apa dia? Aisyah suka ayam Betul tambah sos tiram sikit, kicap, macam-macam. Betul lah tu, lagi. betul. Bau dah Bunyi sedap. betul, bunyi Bau dah betul. macam Tumis bawang. bau dia macam bau ayam kat kenduri dah. Okey. Okey, sekarang ni bagi tahu. Banyaknya kuah. Aisyah rasa Yang ni untuk Aisyah je. tak apa, Aisyah kongsi. Aslah sabar lu, jangan makan lagi. Reaction. Wow! Sedapnya. Tapi pedas. Asrah tak Oh, suka. macam tipu dia beli. Betul. Oh, Azrul tak makan pedas. Kita orang berdua ni makan pedas. Azrul boleh rasa. Asal. Kita tak makan pedas, kita makan pedas. Pedas lah Kanda. Aslah. Kanda suka pedas. Kena baju. Alah, dah cuma. Pedas. Pedas sangat ke? Pedas sangat ke? Pedas, tapi dia pedas yang sedap. Serius ah? Pedas. nak Una lagi. rasa. Pedas nak lagi, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Pandainya Kanda masak. Sedap. Rasakan. Sedap tapi pedas weh. Nak rasa. Ini air kau kan? Sofi lu, Sofi sedap. Tak. Sedap tak sedap? Sedap. Air kau kan ni? Sebagai Una, sebagai Una Masterchef. Sedap. Team. Serius ah? Maksud aku boleh lawan kau, Una balik. Orang boleh buka battle. Masya Allah. Kau tanya Una aku pandai masak tak pandai masak? Tak adalah pedas. Dia pernah masak ayam masak kicap butter yang tu sumpah sedap gila. Rasa dia balance. Dia kedok. Sampai dah kata pun ayam sambal mestilah kena pedas. I want more. Tapi dia pedas tapi yang sedap dimakan tapi pedas tapi sedap. Kanda. Maknanya mana dia sedap lah. Asla pun boleh makan. Serius ah? Asla okey je makan ni hari-hari Kanda kalau Kanda yang buat. Ya Allah, Kanda ni dah lah handsome, tinggi, pandai bergaya, pandai masak, pandai buat duit, Okey. pandai berbisnes. Banyak Okey. Sekarang ni beli mana? Bukan beli aku buat. Nanti kau tengok konten aku. Mana bukti? Sebab kalau sedap ni beli ni. Tak ada dapur. Kan? Abang Ali kata kalau sedap Kenapa ni Sofi beli. tahu rumah Kanda? Tak, Sofi selalu video call dengan Kanda. Orang tak pernah video call dengan Kanda. Aku selalu video call dengan dia. Diam lah. Yang kita tu Diam lah. western tu. Lah, ya Tom Muhammad. Korang tak pernah pergi makan Kanda. Tapi Una dah berapi. Ramai sangat. Ada awet-awet. Lagi sikit. Tapi sedap lah weh. Tapi tak cukup Iskandar Ya lagi. asal dulu. Ada dia tak nak rasa kan. Iskandar lagi seorang tak cukup. Betul. Mana Iskandar lagi seorang? Ya, dia kena tahu tu. Dia kena tahu Kanda pandai masak. Tak, Sofi rasa dia dah terbiasa dah rasa masakan Kanda ni. Tak nak rasa lah. Kira nak lagi. Dia dah boring dah dengan Kanda pun. Oh my god, tak siapa boleh Tengok Asla dah beripik-ripik dah suap. Sebab aku lapar. Asra sanggup makan walaupun pedas weh. Pada Asra lagi tak pedas. Sedap Kanda. Cuma tu lah kuah banyak. Sedap. Kuah banyak daripada isi. Apa nak yang ni? Dah aku buat
Lepas sangat dia masak banyak, lepas tu dia bagi kita 3 kilo. Nak lagi? Sumpah lah. Betul, sumpah sedap. Dah, ini bukan yang masak yang masak. Dia ambil hal lebih-lebih yang orang ada nak tutup kedai dah ni. Kanda dah habis dah kanda. Itu pelanting-pelanting nasi. Betul Weh macam Kanda is so good. Betul. beza ayam masak Bali dan ayam masak sambal. Lebih kurang It's so kalau spicy. Sedap sangat ke Aslah? But this one is like sour. Sama je dengan macam orang Sabah tu tak makan. Sudah Pedas. Kanda boleh open ada. Betul. Oh, boy tak makan pedas. Boleh hidup semati lah. Tambah. Kanda dah rasa ke Kanda punya? Dah makan dah. Pedasnya. Dia melekat lah pedas tu. Dia melekat pada tu. Tapi okey tak? Kanda terus tiup tak pedas. Tapi dia macam nak lagi. Dia kena Kanda tiupkan. Tolong. Sedap. Kalau Aisyah sampai guna Kameraman jangan jealous. Kameraman jangan jealous. Kamu muka. tobat sikit. Serius lah. Okay, 1/10. I'll give 8. Berapa kena bagi 1/10? Betul bagi 8. Saya bagi 8 sebab 10. Oh, serius lah. Ini kau bagus. Kau memang tahu konten. Sofi 9.88/10. Okay, mana lagi 2? Lagi 2 tu kurang sebab Kanda tak swap. Tapi apa benda ni Kanda? Rasa macam ni. Rasa apa? Sumpah rasa ni. Sumpah cakap. Rasa yang paling sedap. Paling sedap. Tapi yo, berapa nak? Support macam babi support kau Berapa nak kena rate 10? Infinity kot. Sedap. Ia punya rasa pedas, masam, manis. Ya combine yang bagus. Sedap lah. Kalau makan ni sumpah sakit. Sakit apa? Sumpah boleh buat orang sakit ni. Sumpah. Sakit apa? Sakit kalau tak makan hari-hari. You buat orang teringat-ingat faham? Buat teringat-ingat sebab sedap gila, sedap dah. Habis Kanda masak habis dah habis lah. Habis ada kuat. Sorry be. Saya saksi dia beli habis. Tapi tak ada hal pun Dia pergi kat kedai tempat sebab yang Kanda sini. punya masak memang aku tak sentuh selalunya masakan Kanda. Kau Sedap be. Dia beli kat kedai tempat yang sini be. Ni abang. Nak cakap kalau dia bersaing Una lawan apa lawan saya. kau tak tahu dia buat apa. Patutlah terjampi. Patut sedap. Patutlah suka Kanda. Rupanya. Dia bukan nasi kacang, nasi ketiak. Nasi tiup. Aku jujur sebab abang terlampau jujur sangat benda tu. Maksudnya benda tu betul kau yang ketiak. It's okay. Kalau tiap tu tiap Kanda okay. Kedai Kanda banyak bulu. Kenapa kisah kau kata Kanda? Kau cuba marabut Kanda ke? Abang dah marah. Kanda mine. Apa dia main apa? Kanda is mine. Kanda. Apa dia? Bulu. Ada betul. Sumpah lah. Betul semua sedap. Dia macam unexpected. Jaga hati je dah. Sedap. Aku pernah masak Sebab tu nak Kau boleh tanya Syed sendiri. Aku pernah masak tak masak. Kau tolong Kau jangan ni dah. Kau jangan ni Kau tanya Syed. Syed, Kanda pandai masak tak pandai masak? Pandai. pedas tak? Tak, dia pedas sikit. Dengan pedas rasa. Sedap. Tapi pedas. Sedap tapi pedas. Macam makan pedas. Tapi sedap. Syed rasa. Syed tolong Syed rasa. Kanda tak pernah rasa. Ramai Kanda tak pernah. Hari ni tiba-tiba Kanda masak. Tolong. Sedap. Syed makan pedas tak? Sedap. Jom, kita shoot. Sedap. Jom, let's go. Macam mana masakan Kanda? Okey tak okey? Okey, tapi Aisyah macam ragu-ragu lagi kan? Asal pula ragu-ragu. Betul Kanda yang masak. Betul. Betul. Kanda yang masak. Sebab Aisyah ingat Kanda pernah masak ayam kicap tu. Ayam kicap butter. Itu Itu Kanda sedap. pernah masak. Sedap kan? Sedap. Kanda memang betul-betul pernah masak. Tapi ni ada minta tolong sesiapa ke? Tak ada. Ini khas untuk Kanda seorang masak. Tapi Kanda nak jujur something dengan Aisyah. Okey, Kanda nak jujur dengan Aisyah satu perkara lah. Okey, what is that? Sebenar-benarnya Aisyah. Kanda dah suka Aisyah pula? Kepala oh, takkan Mana tiba-tiba boleh dua adik-beradik nak? Kau dia banyak spill lah. Aku benci bodoh dengan kau ni. Kau semua benda kau nak bagi tahu. Itu ini. Okey, sekarang ni aku nak beritahu kau yang sebenarnya yang masak tu bukan aku. Dah agak dah. Siapa masak? Kanda beli. Kanda, kenapa Kanda blush? Tak boleh. Kanda tak boleh bagi tahu semua benda ni. Sebab kalau Kanda bagi tahu Aisyah akan rasa macam mesti Aisyah akan rasa macam rugi bagi Aslah dengan Sofi makan. Kenapa? Okey, kalau macam tu Aisyah tak payah tahulah. Aku jujur Kanda bisik lah. Bisik. Sebisik lah. Dekat sikit bibi dengan pipi. Betul-betul lah Kanda. Dah lah. Alah apalah salah adik kan. Kau pun nak sangat tadi kan. Aku tak nak. Okey, macam ni. Kau tahu tak siapa yang masak? Duduk diam Kanda. Macam Tahu tak siapa yang masak? Tak tahu. Kanda lah. Bukan. Siapa? Dia cakap kat Kanda.
kalau boleh dia beri kesempatan, masakan ni dia nak bagi siapa yang rasa, dia cakap dia nak bagi kat Aisyah. Kerana pun tak tahu sebab apa, sebab dia cakap Sebab kau suruh. bukan suruh. Ini aku cakap dia kenapa nak bagi kat Aisyah. Lepas tu dia cakap kat aku yang dia pernah masak dekat dia, kau pernah masak kat dia, tapi dia tak pernah pun masak dekat kau, tapi dia masak dekat aku. Ini dia cakap aku kalau masakan ni aku nak sangat macam partner aku rasa. Bukan partner maksudnya, Aisyah rasa macam tu. Okey. Aisyah kau faham tak? Siapa? Macam faham. Kau Serius janganlah ke? kau macam janganlah buat rindu-rindu macam tu. Kanda betul ke? Ya, Mak Kodok yang masak. Tapi wah! Mak Kanda that's so happy. Tapi masalahnya dia tak tahu yang Kanda bagi kat Aisyah. Oh ya ke? Dia just mak- nak rasa. Tak, dia just cakap je. Tapi untuk makanan ni dia tak tahu pun Aisyah yang makan. Kanda. Sebab Kanda dia simpan banyak beling kan, dia sikit. Dia kan Patutlah simpan kenapa sikit? Pagi tu Kanda panaskan je. And then benda tu Kanda dah cakap, ni untuk Aisyah. And then Kanda bawa tanpa dia tahu. Kanda, tanpa masa kat sini, Aisyah dah rasa masakan daripada Mal Kodok. Oh my god. Tapi dia tak ada lah. Dia just masak je macam tu. Kanda Air masak. tangan dia, Masak tu something. air tangan dia, air mulut dia sikit. Tak payahlah yang tu. Ya, ada air mulut dia sikit. Kalau tak saya Contoh lah Aisyah macam Aisyah terfikir dia dari Ya. tadi dah kena jampi dah. rasa macam air braces sikit kan. Rasa macam air rambut baru. Kau nampak kau stop dia kau ni. Mana ada? Rambut warna hitam Ya. Aisyah kan suka dia rambut hitam. Mesti dahsyat buat style ke depan je. Tu kan Sumpah style geli Aisyah suka. tak? Sumpah geli rambut depan macam tak kena tu tak? Apa lah. Tapi Aisyah suka happy tak happy? Aisyah happy sebab Tapi tak sangka dia pandai masak. Patut mak dia pandai masak. Dia Dah pandai kalau masak. mak mestilah pandai masak. Tak ada mak tak pandai masak. Mak kau pandai masak? Pandai. Iyalah. Mak kau pandai masak? Pandai. Mak kita pandai masak? Okey, jangan ambil pani Jangan ambil kat mak kita tu Aku bergurau je kat tu. Tolong ambil. Okey. And then ada Kanda kata-kata je so tak? sweet. Baiknya Kanda. Geli. Cuba kalau kau ni buat sweet-sweet macam so sweet aku tumbuk. Kanda, kenapa Kanda Dah kalau kau buat kat Mal Kodok aku okey, tapi jangan buat kat aku. Taklah Kanda apa kita panggil mencapai impian dia. Bukan, merealisasikan. Merealisasikan. And then tanpa disuruh pun Kanda buat. You such a good friend. aku ada hati yang faham perasaan kawan macam mana. Oh, Kau ada kata-kata saya faham maksud kepala otak kau kan. Ini kan ada apa cakap kat dia? saya nak cakap masakan awak sedap. Itu Dah je. boleh jadi suami orang. Asal pula suami kau yang tak pandai masak. Kau pandai masak? Pandai? Oh iya kan? Kau dengan kau memang pandai masak ah? Pandai. Paling hebat dalam family kau? Tak. Hebat lagi Rina. Ingat tak dia masak lemak? Aku tak dengar. Aku Ingat get. tak yang dia masak lemak? Apa dia? Tak dengar. Sungguh tak dengar. Ingat tak yang Rina Tak, masak sorga lemak? tak dengar. Sedar kan? Tak, sorga tak Kanda dengar. adalah fikir kita tapi dia boleh habiskan masak lemak tu. Kalau korang nak ingat, tolong edit dekat TikTok. Rewind sementara So dia yang berdua. saya tak dengar, part tu tak dengar. Okey, Aisyah, ada kata-kata tak untuk Mal? Sebab dia pun tak tahu permanent ke tidak. Apa yang dapat. Kalau dia Aisyah dapat nak permanent cakap- macam mana? Aisyah nak cakap lepas ni kalau masak, hantar sendiri kat Aisyah, okey? Tapi kena tunggu dapat permanent dulu lah. Tak apalah, tak permanent pun. Tak nak boleh hantar lah masak. macam tu. Kena permanent lah. Kalau dia tak permanent, aku larang kau berjumpa. Kau bukan abang. Aku abang kan. tak. Okey. And then terima kasih for watching. Jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.